Anak-anak maksum, kalau rezeki itu datang dari yang haram, jangan harap hidup kita aman, kerana ada orang kaya berjuta di dunia, tapi menjerit terbakar di kubur. Anak-anak, hari ini Maksum nak cerita satu kisah yang Maksum jumpa dalam FB. Kisah benar. Kisah yang patut buat kita rasa gerun, bukan pada manusia, tapi pada Allah yang Maha Adil. Ada seorang lelaki meninggal dunia tiba-tiba masa tengah main golf. Orang panggil dia Datuk. Orang hormat dia. Rumah besar, kereta import deretan, duit dalam bank 3 juta ringgit. Orang kata dia pemurah, suka sponsor majlis agama. Keluarga dia pun yakin abah ahli syurga. Tahlil buat 7 malam. Catering paling mahal. Cakap pasal arwah pun semuanya yang indah-indah. Tapi anak-anak, selepas 40 hari, rumah tu mula retak. Bukan retak dinding, tapi retak hidup. Isterinya tiba-tiba lumpuh tanpa sebab. Anak bongsunya aksiden, koma di ICU. Duit simpanan berjuta, lesap macam air sungai, musim banjir. Dan yang paling menakutkan, setiap malam, anak sulungnya mimpi ayah dia melolong kepanasan. Perut ayahnya buncit besar, terbelah, nampak ulat bernanah. Air panas mendidih masuk ke dalam mulut ayahnya sendiri dan ayahnya merayu, "Long, tolong pulangkan balik. Abah tak tahan api ni, Long." Anak itu ingat, hanya mimpi. Sampai satu hari, dia kemas pejabat ayahnya. Jumpa fail rahsia, telefon rahsia. Dan anak-anak maksum, dalam fail itu bukan rekod bisnes, tapi rekod dosa, duit kopi, suap pegawai, mark-up projek bina Dewan Sekolah 40%, guna besi nipis, simen murah, tipu pelanggan kosmetik, jual produk timbang kilo merosakkan muka orang, abaikan kontraktor kecil yang merayu bayaran sebab anak sakit. Rupanya semua harta itu racun, bukan rezeki, tapi darah dan air mata manusia. Ustaz yang rawat isteri lelaki itu hanya menggeleng, "Ini harta zalim. Selagi tak dipulangkan kepada tuannya, seksaannya tak berhenti. Dosa dengan Allah boleh taubat. Tapi dosa sesama manusia, Allah takkan ampunkan sebelum manusia itu halalkan." Maka bermulalah perjalanan paling hina tetapi paling mulia bagi anak sulung itu. Dia jual banglo mewah. Dia jual kereta import. Dia cairkan 3 juta ringgit harta ayahnya. Semata-mata untuk pulangkan hak orang yang telah dianiaya ayahnya. Ada yang maafkan. Ada yang menangis. Ada yang sujud syukur. Tapi ada seorang makcik, tanah pusaka dia dirampas ayah lelaki itu melalui rasuah. Bila dipulangkan duit dan mohon maaf, makcik itu berkata, "Duit ni tak boleh beli air mata anak-anak makcik. Biarlah makcik tuntut dengan ayah kamu di mahsyar nanti." Anak-anak maksum, bayangkan ayah kalian terbaring di mahsyar, dikejar manusia yang pernah dizalimi, meminta setiap pahala ayah satu persatu, hingga kosong, hingga muflis, hingga ditolak masuk ke dalam neraka. Lalu maksum tanya kalian, berbaloi ke kaya dari hasil menipu, berbaloi ke pakai fire dari duit rasuah, berbaloi ke berjuta dalam bank, tapi bergolak di alam kubur? Pesanan maksum, anak-anak, kalau kita kerja kerajaan, kerja swasta, berhentilah ambil duit bawah meja, berhentilah tipu timbang, berhentilah klaim barang fake sebagai ori, berhentilah jadi founder scam, berhentilah makan harta orang, sebab malaikat mungkar nakir tidak makan rasuah. Setiap sen haram yang kita suap pada keluarga kita, itu benih api neraka yang membakar hidup anak cucu sendiri. Jangan sampai anak kalian satu hari melutut di kaki orang, menangis merayu, meminta maaf bagi pihak dosa yang kalian tinggalkan. Anak-anak, dunia ini bukan tempat mengumpul harta. Dunia ini tempat mengumpul hak orang. Dan sesiapa yang mati bawa hak orang, takkan lepas dari seksa kubur. Ambillah tauladan, betulkan rezeki, bersihkan harta, minta halal dari orang yang pernah kita zalimi. Sebab kaya sebenar bukan pada rumah, bukan pada kereta, tapi pada hati yang bersih dari mengambil hak manusia.